Dah nak sebulan buat video ni, baru nak post hari ni. Salam Jumaat you alls. Video apa pula kali ni Hari tu, Boy Max ada buat promosi dalam live dia. OP pun kepo lah apa lagi. Tengok apa benda pula si Boy Max ni jual ni kali. Oh, dia tengah promosikan cabur cakul grill western. OP cubalah kepo-kepo support. Mula-mula order yang include delivery. Alang kepalang dah dekat. Alah, OP drive in je lah. Tapi kalau korang nak cuba walk in, korang call dulu pre-order tau. OP yang tak tahu ni selamba je datang. Terkena pula lunch break time diorang. Nasib baik kakak tu baik hati. Cantik pula tu. Nak juga dia ambil dan prepare order aku. Sewaktu dalam break time dia. Silap aku tak call dulu sebelum order. Terpaksalah aku tunggu 1 jam untuk dia prepare order aku. Some of the non-raw item I thought was like hot dog. Oh, I see. Okay. And this one I pack for you some vegetables. Okay. Thank you. Dia ada cili-cili tak? Sorry? Dia ada macam sos-sos cili. Dia ada sambal kicap. Sambal kicap. Ada sambal kicap dalam. Okay, jom. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye. Okay guys, this is actually a couple set times 2. Okay, that means couple sets times 2. There are 2 sets lah. 2 charcoal kit, barbecue kit 2 barbecue kit, and 2 sets of. Later I show you what's inside. Come. Ni kali kita akan berpiknik di Sembawang Park. Permintaan daripada bibik-bibik yang bekerja bersama OP yang dah lama tak berkelah di tepi pantai. Sempena lagi 2 hari lagi, kedua-duanya akan balik ke Indonesia untuk cuti kampung. So, diorang nak spend quality time lah dengan budak-budak dulu. Seronok anak-anak aku mandi laut dengan main-main pasir. Sebelum diorang lapar, aku nak kena naik dulu preparekan makanan. Ini adalah barbecue set yang diberi sekali bila kita order. Bila OP order 2 set, dapatlah 2 barbecue pit. Main sini, OP share apa yang ada kat dalam ni. Plastic table cover kita dapat. Ada jaring aluminium untuk barbecue. Ui, zip dulu, nanti nampak longkang. Dah siap arang juga kat dalam. Alat pemadamkan api. Tong kecil yang cepit-cepit tu. Manual. Dan alas batu untuk kita membakar arang. Penutup kotak tadi kita gunakan sebagai alas di bahagian bawah. Kita aturkan dulu arang-arang tadi. Okey, dalam satu kotak ada 24 arang kecil, bulat-bulatan. Lepas tu, kita ambil saja satu daripada arang tu dan kita bakarkan dia. Kita tak perlukan fire starter tau. Wah. Nampak? Bagus lah, ada pas-pas round. Dah belasak pi? Tak, dia pas round sebelah-sebelah semua. Bakar satu je. Keluarkan you. Lepas dah bakar, kita letakkanlah jaringan di atas tu. Barbecue time. Okay, let's see. Makanan-makanan apa yang ada kat dalam. Bagusnya dia dah asingkan barang-barang raw dengan barang-barang frozen. Jom kita cek. Sepatutnya akan ada chicken drumlet, chicken meat wing, chicken chop, lamb chop, cheesy beef mushroom roll, turkey bacon enoki mushroom, chicken sausage and cherry tomato dan shrimps. Tak lupa signature sambal kicap. Dia kasih extra sayur side dish lah. Thank you. Dapat butter sekali. Yang ni sambal kicap tadi. Alhamdulillah. Nampaknya semuanya ada. Ada benda ekstra lagi. Dengan apa yang telah diadakan, berbaloilah bagi UP dengan harga $49 untuk couple set. Tapi yang ini UP order 2 set lah. 2 couple set tengok. Semua dah siap cocok guys. Tak perlu kita nak sibuk-sibuk beli cocok, beli arang. Itu sediakan ni, sedia itu, leceh. Ini semua dah siap untuk kita bakar.
Bagusnya yang ini tak banyak asap tau guys. Dah lepas tu barbecue pit dia dah lepas korang gunakan, korang dah siap, tinggal nak buang je. Tapi sebelum tu kita seronok-seronok lah dulu. Jom kita barbecue. Sedap ni kalau dah masak. Ui. Siput mana yuk? Siput kat situ, plastik merah. Aku tak. Plastik merah situ. Kapan nak jalan? Ini siput, ni siput. Wah, makan-makan sih. Dia telur kampung je. Saya ingin tangan kibut taruh di sini. Sambal terang sih. Wah, sambal terong sih. Bibi dah pandai sih sambal terong. Mesti sedap kan? Kata dah dekat Singapura lama. No, chicken. Chicken already too much. Got 2 chicken there. What? Haven't eat yet. Nak ada ke? Nasi ada lagi tak belakang? Bibi nak mamam dulu. Nasi lagi tu. Kasih bibi makan dulu sayang. Thank you. Kaden. Ani. Kuah lemak dia pun sedap kan? Makan. Alhamdulillah, Nadikan last day spend time dengan bibi-bibi. Aduh, bibiku. Bye-bye. Oh, bye-bye sih. 3 minggu je. 3 minggu macam 3 tahun tau. Seronok betul barbecue semalam kat tepi pantai. Memandangkan banyak sangat makanan kita bawa semalam, semua kekenyangan dah. Terpaksa kita bawa balik belen-belen barbecue ke rumah. Dan kita sambung barbecue keesokan harinya di dalam rumah. Kita tambah-tambahlah dengan bahan-bahan barbecue yang lain, seperti sate dan otak-otak. Baru seronok. Bagusnya barbecue set ni, dia tak berasap sangat tau guys. Kat dalam rumah pun kita boleh barbecue. Kau tengok, banyak gasap tengah barbecue tu. Sebelah dia kan Bil, sebelah dia. The next one. Sebelah, beside. Pandai. Bagusnya barbecue set ni agak selamat untuk anak-anak kita pun nak cuba membarbecue. So far agak-agak macam ginilah banyak asap ni. Syarat je asap-asap dia tu taklah berkepul-kepul sangat. Kau tengok si Kabin ni, seronok aja dia barbecue. Sambil-sambil tu makan pula tu. Don't eat like that. Eat full side. Yes. Can I try? Dah sedap lah tu. Dad, what you eat now? Yeah, he's too hot. Baiklah, itu sajalah perkongsian OP buat kali ini. Buat you all yang nak mencuba, you all boleh check out di akaun TikTok mereka dan nombor yang telah OP kongsikan di permulaan video OP tadi. Dan jika suka video ini, tolonglah like dan share video ini. Thank you.